Selepas lebih sebulan mendirikan rumah tangga, pasangan selebriti iaitu Fatah Amin dan Amira Othman menyorot perhatian netizen yang tampil memberikan teguran kepada mereka. Menerusi ruangan komen di aplikasi Threads, seorang pengguna yang dikenali sebagai Enha meminta pasangan itu untuk tidak terlalu menunjukkan kemesraan mereka di media sosial kerana bimbang dengan kemungkinan terkena penyakit ain. Penjelasan wanita itu, tidak semua pihak yang menyukai apa yang mereka lihat di media sosial. Di akhir ucapan, wanita itu menitipkan doa buat Fatah dan Amira agar perkahwinan mereka berkekalan hingga ke akhir hayat. Almaklumlah rambut sama hitam, hati lain-lain. Ada yang suka dan ada juga yang tak suka. Maaf sekali lagi sekiranya teguran akak menyinggung perasaan. Semoga hubungan anda suami isteri kekal ke akhir hayat. Sekadar info, Fatah dan Amira sah bergelar suami isteri dalam satu majlis akad nikah yang diadakan di Golden Palm Tree, Sepang pada 14 September lalu. Untuk rekod, Fatah pernah mendirikan rumah tangga dengan aktris Nur Fazura, namun sah bercerai talak satu pada 7 November tahun lalu. Amira Othman cadangnya nak berapa anak? Tak ada orang tanya lagi yang Ada lah. berapa orang? Ya. Dan cakap yang Amira Othman dah nampak berisi, jadi ramai orang anggap yang dalam perut Amira Othman ada isi. Persoalan dia, betul ke dah ada? Ada isi apa ya? Uish, Mungkin boleh reveal kot isi apa. isi lemak ah. Isi lemak. Tapi benda-benda baik kita aminkan. Betul, Tapi amin. ada benda kita kongsi, ada benda yelah kan. Tak apalah. Kenapa? Isi kenapa? Isi kenapa? Kenapa mesti ada? Okey, soalan ke-6. Okey, Fatah Amin dan Amira Othman cadangnya nak berapa anak? Tak ada orang tanya lagi yang Ada lah. berapa orang? Ya. Beranak berapa Tak Tak cukup satu tim buat penafar kot. Satu Yang punya tim apa? 55. 45 kan dia. Tak plan lah benda tu. Oh, tak plan lagi ya. Itu Betul rezeki. rezeki, betul. Rezeki. Ni. InsyaAllah. Okey. Ni apa Fatah ni? Kenal. Ya, betul. Nanti Disember. Apa hari bulan? Ha? Baru? Hari ni Saya ingat kena waktu bekerja kan. Disember masa hati. Masuk hati ya. kalau dia duduk tak Itu duduk Pak Nenek. Jangan. Duduk. Okey, soalan yang ke-8. Bagi 3 favorite dessert yang paling suka. Saya kenapa Aiwa dan takut bukan kan. Walaupun susah nak dapat Ya. sebab setiap kali nak beli tu queue panjang Ya, betul kan. majlis kita tu yang awal boleh kita dapat. Ya. Ujung-ujung kita dapat. Majlis fan tu Fatah cepat cakap saya nak kan. Ya. Okay, so kenapa Aiwa. Apa lagi saya suka krim buli kot. Boleh. Saya suka tiramisu. Yang tiramisu. Okey. Dia suka makan aiskrim pun kan. Aiskrim Awak suka avocado tu. Ya, awak sama. Saya suka awak. Ini kita suruh Ojen buat preview tu. Wish. Menarik. Ramai yang nak kita keluar. Betul tu kakak. Komen nak. Korang vote cakap nak. Special flavor. Fat Mira. Ya. Ingat tak tadi couple? Abang. Boleh tak bagi satu kata-kata untuk founder Kunafa Aiwah, iaitu Abang Ojen kita? Abang Ojen meletup tu. Viral fenomena. Fenomena. Okey, Abang Ojen, kita pertama sekali kita nak ucap terima kasih banyak-banyak kan. Sebab sudi berkolaborasi dengan kami. Sudi bagi kita punya guest makan sedap. Ya. Nampak Aiwa. Belanja guest kita waktu wedding hari tu, dan sudi juga ajak kita ke Brunei ni untuk jumpa peminat Kunafa Aiwah dan juga peminat kami. So kita doakan semoga bisnes Ojen Kunafa Aiwah ni lagi ramai orang suka,
orang minat, orang beli petang-petang kaya, ojen yang nak kaya tu. Dan untuk tambah-tambah dan untuk melihat anak Melayu kan, orang Islam berjaya, kita tumpang bangga dan of course kita doakan semoga Kenafah Aiwa terus maju, terus sukses dan akan orang kata ramai orang baca. sampai ke mata dunia kan. Nothing is impossible. Boleh tak? Semua sama-sama. Siapa paling sweet? Amir Othman atau Pak Abang Fatah? Paling sweet. Sama lah kan. Sama lah. 내가 더 잘할게요. 이렇게 같이 있어준다면. Sama-sama juga? Sama. Sama sweet. Semua sama-sama. Ha, sama. Fatah. Kan? Abang Fatah. Mira. Bukti? Sweet. Bukti? Macam mana ni? Dua-dua soalan sama. Bukti tak boleh tunjuk lah. Sama sweet. Soalan yang kedua antara Abang Fatah dengan Kak Amir Othman, dekat rumah siapa yang suka kejut pagi, bangun pagi? Siapa? Kak Mira. Morning person. Mira suka. Kak Mira lah yang kejut. Soalan ketiga, siapa yang paling kuat merajuk antara dua orang? Siapa yang kuat merajuk? Betul lah. Siapa? Awak lah sama-sama. Sama-sama duduk sama. Perempuan ni. Dia kuat merajuk perempuan ni. Dia kawan dia tak maju. Kita dah Maulana lah. Maulana. Kedua lah. Tak merajuk. Okey. Soalan yang kedua antara Abang Fatah dengan Kak Amir Othman, dekat rumah siapa yang suka? Ya, ni boleh berhari-hari makan, lepas tu boleh kongsi. So, meaning kalau korang beli satu ni memang berbaloi-baloi lah kan. Sebab boleh makan hari-hari dan boleh kongsi dengan orang keliling korang. So, jom kita try. Bismillah. Usah diragukan segenap rasa.